Keputihan tak normal ni dah berapa lama awak kata? 2 minggu. 2 weeks. Tapi awak kata mula tak gatal. 2-3 hari ni dia jadi gatal Keluar ketul-ketul. Sampai saya ada gambar. Keputihan tak sepatutnya berketul macam tu. Awak ada kecil manis? Ada lah. Kecil manis dengan keputihan tu berkait. Step of investigation yang kita akan buat. Satu, akan ambil blood test. Kecil manis lah, HbA1c apa semua. Fungsi hati, fungsi buah pinggang. Yang berulang dan yang pelik macam ni, biasanya kita akan fikirkan kecil manis lah. Sebab kecil manis kan immune system jadi rendah kan. Bila immune system rendah, sebab tu awak kadang-kadang dapat kecing kotor lah. Selalu. Mungkin disebabkan awak punya keputihan tu menjadikan kecing kotor. Ataupun kecil manis yang tak terkawal. Saya akan buat swab lah, high vaginal swab. Masuk macam cotton bud. Swab, ambil swab lah. Pap smear dah buat dah. Saya buat sekali lah. Kalau awak okey, kita ambil darah STD, penyakit kelamin. Kan? Nak mama kan? Tak apa. Boleh je. Dia boleh buatkan awak punya peranakan jadi bernanah-nanah, jadi bengkak tiup awak. Badan awak is telling you something. Simptom yang tak normal dia mungkin boleh jadi sebabkan kecil manis. Tapi mungkin boleh jadi disebabkan STD. Sebab itu one of the causes. Sebab kita check.